Sejuk tak adik? Ya, aku tak basuh lagi. Ini bahasa susah sangat. Si laptop aku kat sini. Apa pasal? Hah? Kau betul aku gini? Nah, Wait kau. Jangan adik. Aku tak langgar. Apa sakit desai? Oh, ya Allah. Maaflah. Ken, saya pun dah gini sama kios ni. tu tak ada psycho sangat. Saya kau gila. Ya Allah, biar pasal ke benda ni. Janganlah adik. Adik jangan bang. Alah apa je adik. Sekejap Kau cik invite lah. Mana saya nak masuk. Oh, invite. Okay. I also you've joined the podcast. Abang tu join. Oh, I termasuk server tu. Oh. Mana kau tak nampak pun? Ya. Mana abang tak nampak pun kat mana? Tapi saya aku nampak kau dekat belakang papai tu kan? Ya. Papai? Ya. Tapi papai mana tak nampak papai? Abang, okay. Abang. Ya. Sekarang aku cari adik. Lah, abang. Apa je abang nak suruh adik cari abang? Apa? Cuba cari tempat adik agak mustahil. Oh, lupa. Keluar. Ada satu orang apa yang nampak adik. Sebut tempat adik sangat mustahil. Cepat join. Awak kan dah join? Nampak pun kau. Tadi ada kata Father joining you. Oh. Tapi tadi kan termasuk yang ni. Join balik you. Oh, nampak kan? Lah, macam mana kau boleh panjat atas tu? Orang dah nampak I kat atas mata lampu. Macam kau boleh panjat? Oh, macam ni. Nak panjat nanti terkena ni. Daripada sini. Oh. Gitu. Kreatif kan? Tak maksud punya adik. Okay, kau pula jawab. Sekejap. Ada juga orang nak panjat atas lampu ni. So nampak adik panjat juga. Sekejap, mana abang? Abang tak suara Ada kat Kota Canai. Abang, abang tengah menyorok Baru masuk. Mungkin dari tadi ke kau dah masuk? Ya betul. Join Christmas tu balik. Sebab nak panjat batal lampu adik panjat. Tapi tak dapat. Kau pula. Ya loh. Kau tengok aku ke apa? Tak nampak pun kau orang dia. Okay, mantap. Dah sembunyi? Ish, kau ni nampak kejap. Cakap je dah ke belum? Belum. Ya Allah. Oh my god. Ya aku tak faham ni. Oh. Abang.
Okay, jom abang balik. So, Dah sembunyi? belum mak coy. Scary shawarma kiosk. The animal hole. Ui, sejuk. Ui. Ada orang kaki belalang weh. Namanya grilled chicken. Grilled chicken je pun. Ada juga orang kaki ayam. Tak lah. Ini kaki bala grilled kecil dari kepala bapa lelaki. Astaga, mana ada. Dah sembunyi? Belum mak coy. Mama. Okay. Itu saya tak cari. Apa lagi? Main tadi. Abang, ada orang namanya bocil malas. Dah sembunyi? Dah. Aku tak tahu Rasmi kat mana. Kenapa aku tak jadi? Tak. Kenapa ada nama Fahez 13? Mama. Habis tu aku tak nampak weh. Aku nampak ada nama orang. Okay, sembunyi lagi. Apa Nazak dan Rasmi kat mana tak tahu lah. Hai, sembunyi je lah kat tempat bernas. Banyak tempat sembunyi. Tak tadi I boleh sembunyi kat... nak sembunyi kat belakang papan tu pun boleh. Papan tu senang sangat. Baca masuk sini. Ni lah, sini. Oh my god, I dah termasuk. Oh. Kau nani lah, Brad. Mana aku tahu kau cepat sangat. Invite. Kau nak pergi berak. Saya cakap. Bukan. Kau nak pergi hujan. Kan? Lepas tu kau nak pergi balik rumah. Tak tahu. Itu kau cakap lah. Ambil. Jom balik je. Fahez. Okay, shawarma join. Itu kejap aku. Aku ingat hantu. Terus pergi kat mana pula ini? Mana nak sembunyi? Aku untuk joget sama dengan orang ni. Kau berjoget kat situ apa hal? Saya boleh. Kau nak sembunyi kat atas atap tu boleh. Bang, tolonglah buka kedai shawarma ni bang. Saya nak beli Tak shawarma boleh, tahi. Tak baik, Dek. Tepi lah pakai. Aku nak panjat. Aku dah panjat dulu. Aku panjat dulu. Aku. Siap pantai kau. Ya. Aku nak tepi kau. Tepi. Semua orang nak panjat lah. Yes. Aku dapat lah. Kau tolak. Ya Allah. Yes, dapat. Tapi. Adik dapat. Mana air dapat? Apa? Mana ada air dapat? I dapat apa? Kau tolak aku balik. Salah aku. Tepi lah. Tu. I dapat atas je. Tapi Aceh tak dapat lompat atas dia. Tak dapat lompat atas atap tu. Saya tak cukup tinggi. Tapi yang penting I dapat ke atas kepala orang. Tepi kau. Aku dapat kau macam ketot. Senang. Kau ketok ada. Memang, tapi tadi aku nampak adik macam dari ketot daripada abang. Ya,
aku Oh, dapat berat. duduk kat atas kepala dia. Tak tahu dah. Ya Allah, kau tolak aku. Tak guna pula. Kau tepi apa? Aku tak payah masuk campur. Kiti-kiti lah kau. Kau tak dapat. Ya Allah, kau tolak. Tepilah. Dah, jom kita main. Ken, jom. Ya Allah. Masuk situ. Hei, masuklah bang. Oh, ada satu orang masuk. Ya. Krokodilo. Pen di sini. Oh. Wait for anomaly. Aku dapat depan. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1. Turn on the grill. Customers just love their shawarma hot. Oi, tak payah tutup lampu. Tutup je. Siapa yang buka lampu ni? Aku lah. You're ready. Tak baik. Serving. Be sure Bu? they're super Hey. like Apa ni? Buka lah. Oh. Tidak apa. Tak payah kacau. Ibu. Buka. Buka. Ish. Kau ni. Buka pun. Ada anomali kat dalam kedai kita. Anomali tu Tak tahu. pusing-pusing. Otak. Siapa tutup pula ni? Dia weh. Buka lah tu. Tu kan? Okay, jom tengok CCTV. Alamak, itu satu kan? Ni kopi tutup. Bukan aku tersalah tekan kau ni. Bazir duit weh. Oh, ni hantu ni. Fitnah orang. Okey, tutup ni kau. Wow. Oi. Ya. Dah cepatlah. Stay. Cepat. Asal tak boleh ambil shawarma ni. Dah. So. Cepat. Maksudnya apa semua? So, benda warna hitam sekarang ni? Ni hitam. Tak dapat warna hitam. Jom kau. Aku ni nampak semua warna hitam weh. Kalau abang dapat semua baju warna pink. Kau tepilah. Ya Allah, aku tepi sikit boleh tak? Ni Fahim Hasan. Oh, bukan. Maaf lah bang. Tepilah, Joy. Geram betul lah aku. Kan? Letak macam mana ni? Abang, anak letak tak boleh weh. Tak boleh sebab... macam... Woi, Fahim tepi. Apa tengah buat ni? Sekejap. Kau ni. Lepas. Main je. Mana? Yang bawah. Ya. Susah nak guna handphone daripada depan. Ya. Ingat.
Ha. Ada satu anomali di dalam kedai kita. Asal tu? Ha. Ada hantu kat bawah meja weh tadi. Itulah yang jump scare setiap masa tu. Kejap, mana John? Yang mana kau ni? Ini Fahres. Mana John? Kalau abang memang tak ada jump scare sebab mana kita John? suara. Mana John? Oh, tak ada. Dah keluar game. Dah keluar game. Ha. One shower mama please. Orang ni kepala batu. Mana kepala dia batu ke? Nampak macam batu. Manusia. Good. Normal dia nampak kepala dia macam batu. Tak pasti. Dia nak tengok kat luar. Tingginya orang ni. Kepala dia macam tu lah. Apa saya cakap apa? Cakap saja bang. Dia tak baca pun. Hai bang. Nak order apa bang? Cakap saja bang. Nanti kalau kita jumpa anomali kita buat kalah je lah. So abang nak tengok macam mana rupa anomali tu. Buat yang cepat shower cepat. Oh, manusia. Okey, biar adik buat. Dia tak payah. Tapi kau tutup ke CCTV. Quick. Apa betul lah kau tutup ke CCTV? Akulah tukang membuat. Engkau tukang cakap. Oh my god. Ni Anomali di belakang kamu. otak. Betul, anomali di belakang kamu. Ni kau yang buntut besar. Anomali di belakang kamu. Mana? Belakang kau. Mana? Tak ada. Asal dia tak pergi lagi? Abang? Tak, adik forget some. Adik lupa sesuatu tu. Oi, asal kau tutup? Okay. Aduh, tadi kenapa adik? Aduh, Asal dia pergi? tadi dia minta sesuatu. Dia suruh kita accept. Bukannya dislike. Aset apa kau ni? Memang Tak ada ke bawah kau tak dapat kau ada accept dan dislike bla bla bla. Oh memanglah kau tu tingkat mana lah kau sebab baca. ada kereta. Ambil sudah. Nama Nazar. Ay, tukar buat auto ke CCTV. Terkejut adik. Asal? Nah, hantu tu dia pupil je kau. Kau buat apa? Cium-cium titik dia tu. Kau berkata memang hantu. Apa? Kau berkata memang ada hantu kat sini dalam restoran kita. Dia hantu ke tak? Abanglah hantunya. Hantu gila. Hantu Dia ada. Tapi abang nampak satu je. Aku tak tahu CCTV weh. Apa tengok lah. Habis tu kau tengok. Yang bukan night version. Sebab tu lah kena semua orang tengok CCTV. Bukan satu orang je. Jadi dia ni hantu. Sebab tu lah kenapa adik tak tengok CCTV. Abang kata dah. Kau ni jangan marah orang saja mah. Tak. Tengok orang ni. Kenapa dia semua orang tengok CCTV. Kenapa tak satu What's je. wrong with you? Kau tak boleh nak tipu-tipu sangat lah hantu yang buruk. Siapa lagi? Satu tiga, 7.
Dia tak semua orang boleh nampak hantu tu. Kalau main seorang, mau nampak je. Ada anomali di belakang kamu. Ay, Ya. masa aku cakap benda ni? Ada anomali di belakang kamu. Ya Allah, ada orang gila. Ha, Ui, hantu. Badannya berdarah. Sekejap. Biar nak tengok macam mana hantu dia tu. Seram tak? Hantu dia. Tak seram. Bapak. Dah bising. Tutup Badannya berdarah. Tutup tingkap. Kau tutup. So, aku pula aku tutup. So, kau kata aku tu ke CCTV je. Tak pasti lagi ni anomali ke manusia. So, apa nak bagi shawarma kat dia tapi dia tak serang. Okey, buka balik. Bapak seram budak ni, Ken. Apa? Budak tu buat apa? Aku tengok budak tu seram. Kau buat Biasa apa? je. Oh, biasa. Tengok tangan macam zombie tak? Tak, tangan dia biasa. Okey, jadi ini. Dapat tengok CCTV dia seram kejap biar tengok. Tak. Seram. Dia kan kena semua orang tengok supaya nak pastikan. Sekejap. Jangan buat dulu. Tunggu. Takut dia hantu lah. Okay, biasa. Alah, bagi je kat hantu buat apa? Nanti dia serang kita. Tak apa. Kalau nanti kita main lagi, kita tak tahu macam mana. Kita, kalau ada hantu, kita bagi je ceramah kat dia. Apa jadi? Dia tak serang terus. Dia tunggu yang ni. Yang ni kat sini. Sini. Ni ada hantu pelik tu. Kalau dah tinggi, baru hantu dia. Manusia berlubang. Wah! Weh! Dia manusia sebab tak ada keluar apa-apa kat sini. Abang rasa sebab abang hari tu pernah bagi kat anomali tapi tak tu pun. Admit lah. Boleh? Admit. Tapi garis lah. Dia kan tunggu orang datang lah. Bang, apa bang? Ada anomali dia biar. Gila je bang. Anomali ke? Bukan anomali lah. Oh. Customer. Oh, customer. Okay. Kot. Customer lah. Tapi tak pakai tongkat kan? Dia tak pakai tongkat. Customer lah juga. Ada je untuk pakai tongkat. Tak, pasal itu lah bongkok. Tak logik. Kau bisa lah. Bang, admit. Asal tak boleh pun? So apa dah admit. Sekejap. Sorry. Dah boleh take dah. Sebab tadi abang admit masa tengok CCTV tu. Dia ada button. Abang tekan. Abang rasa dia anomali lah. Tapi tadi kata objektifnya kena admit. Lepas tu tadi I baru boleh admit. Ini customer. So tadi apa-apa lagi keluar kat sini. Okay, sabar buat kerja. Mana abang? Oh tu. Okay. Tutup pintu lah, takut lah. Tapi ada kata anomali masuk daripada tingkap. Hai customer. Oi customer, kau tak layan Ya, tak tahu. Tu shawarma, no grill. Nasi orang tutup grill. Kan? Sekejap. Bapak ini hantu gila. Hantu tengok. Dia ada toyol kat belakang. Macam nak. Tak ada pun. Tengok kamera adik. Bapak bodoh.
Abang kau tahu CCTV tak ada. Aku tutup tingkap. Takutnya abang tahu lah abang kat luar. Geli kan? Tak ada geli pun. Tapi abang kat luar. Tapi abang tak ada toyol kat belakang badan abang. Abang ikut orang ni. Masalah dia sebab. Aku sebab aku dia tak ni. Kau pasal nak ikut dia? Kenapa Nampak ah? Nak ikut. Normal je. Dia kata, oi kat adik. Orang ajar lebat itu. Tak je tingkap. Oi, dia kata abang lah. Dia kata, oi weh. Ya, dia kata abang. Oi, Tak lah, shawarma. ada lah. Ada dekat pintu ni. Tak, abang. Dia memang kalau ada seseorang pergi jauh-jauh, dia memang akan cakap, oi, shawarma, you can leave. Abang yang pergi jauh-jauh Yang tadi. ni lah. Yang ni cakap. Kata, oi sama. Asal orang ni rambut dia pelik. Okey, cuba abang pergi keluar lagi sekali. Keluar jauh-jauh. Okey, aku cuba tengok. Sebab semestinya pandangan adik sama dengan abang. Saya tengok CCTV. Dia macam Alah. sama adik. Mau jangan bukti kat adik Cepat yang lah. oi, shawarma tu bukan customer cakap. Cepat lah. Yang oi, shawarma tu bukan customer cakap. Dah lah benda dah tak penting dah. Yang penting sekarang customer ni. Nampak adik-adik dua? Dia dua. Tengok. Tadi adik kat sini. Dia masuk. Adik kat sini. Kejut abang. Oh, manusia. Oh, customer. Tak, kau tengok CCTV. Aku dah tengok. Biasa. Ha. Okay. Aku tengok dia masa aku tu cium dia tadi. Dah, sekarang awak nak pergi jauh-jauh. Oi, shawarma bukan customer yang cakap. Oi, shawarma. Oh, tak payah pergi. Kau nanti aku sorang-sorang aku takut lah. Habis tu kau pergi cakap shawarma yang cakap macam tu. Mana ada shawarma yang cakap macam tu? Shawarma cakap macam tu pula. Mana ada customer yang cakap, oi, I can leave. Here you go. That's dark out here. Oh, dah sebab bukan tu. Abang, semua question kita betul tu. Jauh ya bang. Manusia. Kau jangan lari manusia. Manusia macam hantu ah. Manusia customer tadi. Dia jalan macam I can leave.